Tuan-puan nak tak buat rumah idaman tuan-puan? Cantik macam ni, English style macam tu. Jom kita review. Tapi sebelum tu, tuan-puan ada tak tanah persendirian? Tuan-puan boleh komen dekat bawah, share dengan kita kat mana location dia, okey? Jom, sekarang ni Farah berada di Melaka Tengah, Malim Jaya. Dan kalau tuan-puan nak buat rumah yang cantik macam ni, tuan-puan boleh ambil kod 35. Untuk pengetahuan tuan-puan, keluasan rumah klien kita kali ni adalah berkeluasan 1188 square feet dan ada 4 bilik tidur dan 2 bilik air. Tapi sebelum Farah masuk reveal bahagian dalam rumah, Farah nak tunjuk dulu kat tuan-puan struktur bahagian luar rumah. Jom. Cuba tuan-puan tengok struktur yang ZYQ hasilkan, memang sangat-sangat kemas, sangat-sangat puas hati. Okey, untuk pemilihan color pula, tuan-puan akan diberi pilihan 2 color cat di bahagian luar rumah. Macam klien kita kali ni, dia pilih color light grey dengan pastel yellow. So, barulah dia blend dengan English style tadi. Okey, jom. Tuan-puan juga akan dapat aksesori luar rumah yang macam ni. Tuan-puan boleh pilih design dia. Macam klien kita ni, dia pilih design yang comel macam ni. So, dia blend lah dengan style vibe rumah ni. Okey, dan sini. Tuan-puan juga akan dapat tingkap aluminium bercermin gelap tau. So, barulah rumah tuan-puan tu lebih secure. Untuk kaki 5 ni pula adalah berukuran 2 kaki. Untuk kod 35 ni, tuan-puan akan dapat longkang sekeliling rumah. So, kalau tiba musim hujan, tuan-puan tak perlu risau sebab perairan rumah tuan-puan sangat-sangat baik. Okey, tuan-puan juga akan dapat bata merah serta atap genting. So, rumah tuan-puan tu akan lebih sejuk. Okey, jom kita tengok bahagian main entrance dia pula. So, ni adalah main entrance dia. Dia adalah mini area sikit kan dekat sini. So, tuan-puan bolehlah letak mini coffee table ke. Jadi, petang-petang tuan-puan bolehlah minum-minum kopi-kopi dengan family tuan-puan. Okey, untuk main door pula, tuan-puan akan dapat security door yang sangat-sangat cantik. And the best part, design security door ni tuan-puan boleh pilih ikut design yang tuan-puan suka. Jom. Farah tak sabar ni nak reveal bahagian dalam rumah. Jom. Assalamualaikum. Wow, comel lah rumah ni. Comel. Tapi sebelum Farah nak review bahagian dalam rumah, Farah nak tunjuk dulu kat tuan-puan security door. Macam biasa. So, tuan-puan boleh buka bahagian dalam and tengok bahagian luar tanpa tuan-puan buka main door dia. So, barulah rumah tuan-puan tu lebih secure. Okey? Alright. Sekarang ni Farah berada dekat dia punya living area. Luas kan? So, untuk pengetahuan tuan-puan, ketinggian rumah klien kita kali ni adalah berketinggian 10 kaki tau. Dan tuan-puan akan dapat plaster ceiling seluruh rumah. Tapi untuk kod 35 ni sebenarnya tuan-puan tak dapat elbow ceiling. Tapi klien kita kali ni dia nak add on plaster ceiling. Cuba tuan-puan tengok detailing yang ZYQ hasilkan, memang sangat-sangat kemas, sangat-sangat puas hati. Untuk pemilihan lampu pula, ZYQ akan bagi tuan-puan lampu downlight LED. Barulah rumah tuan-puan tu nampak lebih premium. Okey? Alright, jom. Sekarang ni Farah nak tunjuk dekat tuan-puan. Tada! Dapur dia cantik kan? So, tuan-puan akan dapat table top yang sangat-sangat cantik, double bowl sink, dan tiles ni tuan-puan boleh pilih ikut design yang tuan-puan suka. Okey? Alright. Dan dekat bahagian depan dapur, tuan-puan akan dapat gas toilet. Untuk kod 35 ni tuan-puan akan dapat full tiles and tiles tu tuan-puan boleh pilih ikut design yang tuan-puan suka. Dan ini adalah pintu yang berkualiti tinggi, iaitu pintu B4 tu. Okey, jom. Kat sini tepi gas toilet ada macam mini area lah. So, tuan-puan boleh letak peti ais ke kan, oven ke pun boleh. Okey, jom. Ni adalah walkway dia tau. Besar tuan-puan, tengok ni. Besar kan? Yang ni adalah walkway yang direct to bilik-bilik tidur. Okey, kita pergi ke bilik yang keempat. Tapi bilik keempat ni dah full house. Okey, sebab tuan rumah kita dah pindah. So, adalah barang-barang dia letak dalam ni. Kita skip bilik ni. Okey, jom. Okey, ini adalah bilik yang ketiga, which is ada attached bathroom dengan
guest toilet tadi. Sama juga tuan-puan akan dapat full tiles dan tiles. Tuan-puan boleh pilih ikut design yang tuan-puan suka. Okey, jom kita ke next bilik pula, iaitu cara bilik yang kedua. Okey, so setiap bilik akan ada tingkap. So baru ada natural lighting dan ini pula adalah attached bathroom. Cantik kan? Sama juga tuan-puan akan dapat full tiles and tiles. Tuan-puan boleh pilih ikut design yang tuan-puan suka. Ini adalah pintu before door, pintu yang berkualiti tinggi. Jom. The last part adalah master bedroom dia. Cantik kan? Dan ada attached bathroom dengan bilik yang kedua tadi. Sama juga dapat full tiles dan tiles. Tuan-puan boleh pilih ikut design yang tuan-puan suka dan dapat pintu before door. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, kan semua pintu bilik dalam rumah ni adalah dari kualiti tinggi tau. Macam pintu ni adalah pintu HDF door, pintu kalis air. So barulah tahan lama. Okey, macam mana tuan-puan? Cantik tak rumah klien kita kali ni? Kalau tuan-puan nak English style macam ni, rumah cute and comel macam ni kan, tuan-puan boleh ambil kod 35. Kalau tuan-puan berminat, tuan-puan boleh komen dekat bawah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.